rakyat. Keduanya ada berkaitan dengan UTC dan RTC. Tenggara ucapkan juga tahniah sekali lagi, peruntukan 76.6 juta untuk bangunkan UTC ke-24. Walaupun ia adalah dasar yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib dahulu. Tetapi perkara yang baik wajar diteruskan. Banyak lagi inisiatif yang dinantikan rakyat yang kerajaan boleh pertimbangkan kembali pelaksanaannya, seperti kedai rakyat, klinik Satu Malaysia dan sebagainya, yang boleh bantu rakyat mendepani masalah kos hidup yang tinggi dan meringankan bebanan. Selain UTC, Tenggara juga berharap kerajaan perkasa semula RTC, memudahkan rakyat luar bandar terhadap akses perkhidmatan awam yang berkesan. Jadi, Tenggara ingin bertanya, adakah terdapat sebarang perancangan oleh kerajaan untuk memperluaskan jaringan RTC ke kawasan luar bandar yang masih belum mempunyai akses kepada kemudahan ini? Dan di Tenggara sikit saya singgung, ada satu bangunan pusat transit pelancongan kota tinggi dahulu pernah dirancang untuk diwujudkan sebagai RTC. Jadi kalau ada dalam kerangka itu, wajarlah dilaksanakan ataupun dibinakan RTC di pusat transit pelancongan kota tinggi, which is di Batu Empat, Parlimen Tenggara.